Mangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah gejala buli harus dibendung segera dengan langkah penguatkuasaan yang lebih ketat. Bumi Gaza terus bermandi darah dengan angka korban serangan berskala besar rejim Zionis meragut lebih 140 nyawa dalam tempoh 24 jam. Kerajaan berbendera tegas menentang sebarang penganjuran program lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dalam negara. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Petaling Jaya, Selangor maut selepas ditikam seorang pelajar lelaki pagi tadi. Kerajaan sedang menyemak semula Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 untuk mengenakan hukuman lebih berat terhadap pesalah kes pencemaran sumber air dengan kompaun hingga RM15 juta dan penjara mandatori. Beberapa penyedia platform media sosial gagal mematuhi arahan menurunkan kandungan manipulasi dan penipuan di jana menerusi teknologi kecerdasan buatan AI. Selamat senjata. Saya Melvin Bayat Anak Ciri PDL 2502-036 akan bersama dengan anda menjelaskan tentang cabaran global. Dunia hari ini berhadapan dengan pelbagai isu moral global yang memberi kesan besar terhadap keharmonian sejagat. Cabaran ini timbul apabila manusia gagal mengurus nilai kemanusiaan, keadilan dan tanggungjawab sosial. Antara cabaran utama yang sering menjadi perhatian orang ramai ialah terorisme, lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT, pencemaran alam sekitar, media sosial, pengguguran bayi. Baiklah, kita akan ke segmen seterusnya iaitu menganalisis isu serta kesan yang berlaku. Terorisme, keganasan melampau dilakukan atas nama agama telah mencemari imej keagamaan sejati. Sebagai contoh, konflik yang berlaku di Palestin dan tindakan kumpulan seperti ISIS menyebabkan kemusnahan nyawa serta harta benda. Kesan utama ialah ketakutan, kehilangan keamanan dan hilangnya rasa kemanusiaan sejagat. Lesbian, gay, bisexual, transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT dan seksualiti bebas. Fenomena ini berlaku apabila manusia menolak fitrah dan menganggap kebebasan peribadi lebih penting daripada nilai agama. Kesan negatif terhadap keruntuhan institusi keluarga, penyakit sosial seperti HIV dan AIDS serta konflik nilai dalam masyarakat. Alam sekitar, pemanasan global, pencemaran air dan pembakaran terbuka juga berpunca daripada kerakusan manusia mengejar keuntungan tanpa memikirkan tanggungjawab terhadap bumi. Kesan jangka panjang ialah kemusnahan ekosistem dan bencana alam semakin kerap. Media sosial juga membawa maklumat yang pantas. Namun, jika disalahguna, boleh menyebabkan penipuan, hilang maruah diri dan kerosakan akhlak. Nilai kemanusiaan semakin terakhir apabila manusia mementingkan perhatian dan kebenaran. Antara kesan yang berlaku adalah nama baik seseorang itu terjejas serta berlaku fitnah. Dan akhir sekali, pengguguran bayi dan bunuh diri. Kedua-dua ini berpunca daripada tekanan hidup, kekurangan ilmu agama dan hilang ke arah tujuan. Kesan sosialnya sangat besar, dapat menimbulkan masalah mental, keruntuhan moral dan hilangnya nyawa manusia. Antara nilai moral yang relevan yang boleh diamalkan oleh setengah masyarakat ialah keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, iaitu memastikan setiap tindakan berpandukan agama. Seterusnya, keadilan dan toleransi dapat mengelakkan diskriminasi kaum serta pelampauan agama. Kerana di negara kita, iaitu Malaysia, merupakan antara negara yang berbilang kaum. Jadi, kita haruslah bersatu padu supaya dapat mengelakkan hubungan perpaduan. Seterusnya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan pula dengan mengawal nafsu dan tidak bertindak melampau dalam apa jua hal. Sebagai contoh, kita haruslah berfikir sebelum bertindak dan juga apakah kesan yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Seterusnya, kasih sayang. Kita hendaklah menghormati hak serta perasaan orang lain tanpa perjudi.
Dan akhir sekali adalah amanah dari segi alam sekitar. Kita sebagai manusia hendaklah amanah terhadap alam dengan menjaga bumi sebagai tanggungjawab moral dan spiritual. Nilai-nilai ini menjadi teras membentuk manusia berakhlak tinggi serta masyarakat yang harmoni. Berdasarkan enumerasi isu dan juga kesan terhadap cabaran global ini, terdapat juga cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan dan juga setiap masyarakat perlulah memainkan peranan dalam hal ini, iaitu pendidikan moral dan agama perlulah seimbang dengan memulakannya dari sekolah rendah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi iaitu universiti bagi membentuk pemikiran etika dan akhlak yang kukuh. Peranan media sosial dan teknologi. Masyarakat perlulah menggunakan platform digital untuk menyebarkan nilai murni dan bukan beruntuk kebencian atau fitnah. Selain itu juga, undang-undang kerajaan perlu menguatkuatkan dasar terhadap pencemaran alam, keganasan dan jenayah cyber. Sebagai contoh, kerajaan hendaklah menetapkan hanya umur 18 tahun ke atas dengan menggunakan pengesahan identiti supaya kanak-kanak tidak mula terdedah dengan media sosial sejak dini. Selain itu, peranan keluarga dan masyarakat juga, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan dengan memilih anak-anak mereka dan masyarakat perlulah saling menegur dengan hikmah ini. Dan akhir sekali, pegangan spiritual yang kukuh dengan mengamalkan doa, solat dan refleksi diri untuk mengekalkan keseimbangan jiwa. Baiklah, sebagai kesimpulannya, isu-isu global moral bukan masalah individu semata-mata, tetapi ianya ialah tanggungjawab bersama. Jika setiap manusia mengamalkan nilai moral seperti keadilan, kasih sayang, amanah, dunia akan kembali aman, damai dan berakhlak tinggi. Marilah kita menjadi sebahagian daripada penyelesaian, bukan punca dari kehancuran moral dunia. Sekian daripada saya, sekian terima kasih.